Dalam kes melibatkan Datuk Ismail Sabri, dan kes ini pun telah selesai dijalankan siasatan, telah pun berada dengan Timbalan Pendakwa Raya, dan maklumat saya dapat ialah setakat ini Timbalan Pendakwa Raya bersetuju untuk memfailkan dalam tempoh mungkin 2 minggu setelah disediakan semua permohonan affidavit dan sebagainya untuk merujuk hakkan pertamanya wang yang pernah saya tunjukkan dulu lebih kurang 170 juta ringgit yang diperolehi dan terpulang kepada Datuk Ismail Sabri sekiranya beliau ingin untuk kontes untuk mencabar permohonan kami itu. Dan berhubung sebarang pertuduhan jenayah belum lagi diputuskan dan saya menunggu daripada pihak Timbalan Pendakwa Raya. Tan Sri boleh jawabian menantunya sebagai saksi ataupun sebagai saksi. Ya. Tan Sri, when will it be likely for any criminal charges to be brought on this case? I do not know. It depends on DPP, but I leave it to DPP. Tapi saya rasa dalam tempoh sebulan lebih ni, saya rasa DPP akan buat keputusan. Saya pun memang memohon pihak Timbalan Pendakwa Raya supaya tidak mengambil masa begitu panjang kerana ini melibatkan kes kepentingan awam.